bahagian kita sesama manusia. Bahagian kita puasa, kita tak makan, kita tak minum, kita lapar. Rupanya kita ni dalam masalah susah orang ni, agama tak ajak kita sekadar ambil tahu orang tu susah, orang ni susah. Bahkan agama ajak kita randuk kesusahan. Kata orang miskin tak makan, tak minum. Pemimpin gaji puluh-puluh ribu. Bila beritahu kata, saya tahu kata rakyat saya tak makan, tak minum, miskin banyak. Apa dia boleh rasa? Gaji dia 50 ribu. Rakyat nak makan sesuap nasi, duk kena pergi cari dalam tong sampah, kotak, plastik, pergi jual. Pemimpin puluh-puluh ribu ni dia tahu apa pasal dia kotak. Jangan habak ke orang lah. Dia tahu apa. Kita beritahu orang ni nak raya duit, tak ada, nak beli baju raya. Dia boleh ingat kat dalam kepala dia, ada ke orang tak ada duit beli baju raya? Ada ke? 27 Ramadan baru ni, masa saya balik pada sini lah. Saya sekira daripada sini. Bukan hari Jumaat, hari Rabu, rasa di sini. Jadi orang jual durian. Bulan puasa dia jual durian. Bulan puasa di mana musangking dia dapat. Besar-besar. Musangking dia jual 3 biji 100 lebih. Bagi kaki hantu durian, musangking 3 biji 100 lebih kira murah. Ha? Bagi kepada kita yang bau durian pun kita tak suka, 100 lebih. Biar aku beli daging, aku dapat 3 kilo 100. Dia beli, sahabat kita beli. Masa nak beli tu, tanya dia dapat mana durian. Dia kata tak, durian ni saya kampung punya. Tapi saya jual, pasal saya tak ada duit nak beli baju raya, dia kata. Dia nak beli kat anak saya, dia ranjau tak tahu lah. Tapi dia cakap macam tu, masa dia jual durian. Sahabat ni pun tak cakap banyak, habis dia bagi kat dia. Kalau kita pergi habaq kepada orang gaji puluh-puluh ribu, ada orang tak ada duit. Nak beli baju raya anak dia. Dia dengar, dia renyih. Dia tak boleh rasa apa-apa. Betul kan ada orang tak ada duit? Bulan puasa, ajak kita rasa susah tu macam mana. Pedih perut tu macam mana. Hang rasalah sendiri. Sedap ke tak makan ni? Hang rasa sendiri. Bila ayak tak berjalan, kok masuk dalam perut ni,